buffalo chicken, and then where is the Tex-Mex. okay, sizzling fajita, chicken beef combo. Apa? Temperature. Buat sampai ni lah, masak lah, sedap lah. Kau nak rasa crunchy ke atau macam mana? Dia ada apa? Dia punya tu. Mana punya tu? Oh, medium well. Kau suka Well mentah done tak? ke? Well done. Well done. Well done. Play safe. Well done. Kau pula? This bagi yang Friday signature glazed beef ribs. Tambah udang tak? Tambah udang ni. Ayah. Air. Air ke? Last one. For Air. me, water, mineral water. Bagi fruit punch. That is all. You? No. Dia coffee. Yes. Okay. Thank you. Okey, baca. Yes. Oi, belum lagi. Gambar teh. Jujutsu Kaisen ni ayat. Jujutsu Kaisen. Yes. Dia lemas tu. Boleh. Kasih satu. Nanti kan datang Satunya dah. Waterless. Bottomless. fruit punch. Mine is natural water. Hi So hi. you know how I stay kurus? Water. The secret ah? Yes, you are correct, Harry. I can't deny that. The secret of staying. I just drink water. Thank you, sir. Yes. Wow. How to eat? How to eat? Ambil makan. Ambil gigi. Yeah, just with hand. Itu kau lah. Ni onion ring. Ni coleslaw macam biasa lah. Yeah, celok like that. Aku punya suggestion, kau try dulu makan without dia punya sauce, then kau makan dengan sauce. So, just imagine kalau steak, rasa dia macam ni tapi lagi kurang sedap kalau steak. Yeah, need to use hand. What? This one macam what? Yes. Nah. If you know how to take out. Kau nak ni tak? Gunting tak? Kenapa? Tak boleh buka benda tu. Oh, Yeah. first time eh. Gunting. Jarang tengok. Aduh. Apa tujuan dia tak buat? Pisau. Yes. Tahu. Confirm. Tak gunting. Okay. Wah, everywhere you bring us self defense ah. Tak. Ini utility. Mana boleh masuk airport kena Tergantung. Oh, yelah memang. Utility tak apa. Oh, Bukan tak apa, yang tak boleh pun. Tapi senang lah. yalah. Tapi actually bagus tau self defense. Sekarang macam-macam orang kat luar. Self defense pun satu juga. Self defense guna je lah stand kan. Stand guard. Aku ada bawa pisau kedai aku. In case tahu orang harass aku lah. Kau yang dekat aku. Siapa pula? Siapa nak harass aku kan? Beli kau. Ya, curi road. Curi road. Aku curi kau tu. Jadi apa masuk berita. Kena tahan sebab tengok road. Thank you. Tapi sedap. Alhamdulillah. Asal cucuk je lah di dalam tu. Susah. Betul. Oh, dia isap kan tu? You need to suck that. Suck. Tapi sedap ah. Dia punya tu manis. Dia jadi manis. American. Aku suka dia punya Ya. manis. Betul? Kenapa? Sauce dia. Oh yeah, I can drink this bro. Cucuk. Mana boleh cucuk. Benda tu kan sepulang bang. So now we wait for our buffalo and fajita. Yes. Mana ada orang makan benda tu, orang makan bukan naik. Mana benda ni Mana gila. Yelah itu yang sedap ni. Yeah, that's the best part lah. That's the best part. Kosong. Itu gosok dulu. Let's see, will he mock or very good? Tak ada sangat very good lah. Tapi Dia okey kan? Ha. lain lah rasa dia. Betul, ada lah. Apa macam rempah dia ke apa ke. Tapi memang lain. Lain. Kalau kau makan steak, dia tak rasa sedap macam ni. Dia akan low 1 or 2 tier.
bawah. Oh. Kalau suit tempat yang aku kata tu kan, dia punya ni je high tier rasa dia. So kat mana? Suit yang dekat Pampak. Oh, that one So wood tu Tak apa, one day. Yeah, one day. Kita selalu je keluar macam ni kan. Weekend. So should be no problem lah. Lagi-lagi lepas main bay kan. Main bay. Tak kena jadi champion dulu lah, bro. Celebrate kan. Tak apa, ni celebrate apa? Harry menang 3 game. Go 4 Round 4. Bukan menanti game lah. Masuk ke round 4. Yes. First time in achievement. Yes. Big achievement actually. G1 oh. Tapi G3 tak pernah dapat nombor 1. Kasar. How is that possible? You also don't know ah? Luck. Tak apa. Dia Harry buat benda betul meh. Dia tak main Griffin. Griffin. Tak, yang salahnya drum brace lah. Tak patut masukkan drum brace. Oh, drum brake Dia tak menolong aku pun. Yang menolong dua tu kan. Yang biasalah nombor tu. Shot dengan root. Lepas tu kau nak masuk apa? Finish. Paling pun maybe aku akan masukkan yang Cobalt atau Meteor Meteor. Meteor. Definitely Meteor lah. Yes. Ya, itu dia. Like that. Yeah, that's the rib That eye. is how you eat the rib. Eye. Oh. Kalau kau nak extra kau letaklah mustard sikit kalau tu rasa okey. That's why there's a sauce over there. But makan macam ni sebenarnya dah best tau. Sejujurnya. Makan macam ni dah best tau. Sejujurnya. Sebab natural ha. Dia macam tu juga. Dia tak sedap kalau dia potong-potong. Betul? Thank you. We wait for one more. Yeah. Tapi tak apa, makan yang terus. Nanti kalau kau dah panas, Dah tak panas, tak sedap dah panas tak sedap. Oh. Ni, kalau nak kuah. Sedap kuah ni. Kau Letak apa? Kau lah. Letak sendiri lah bila Letak sendiri. masuk Oh, bila nak makan Yuk. Kita makan ni. Ni Arif boleh makan tak ni? Bukan kau pernah makan Ada? Aku lupa. Tak jadi feel. Ada kata dengan mas. So, the issue is okay, kita then you take one. Is so poor. Thank you, sir. So you take one like this. Then follow up with any of the spice if you want. Follow up ni. Yes, this kind of spice. Kalau kuih tak sah. And sauce, yeah. And then you, thank you. Okay. Over like this. Make like what it called? Pita. Burrito. Yeah, like burrito, and then you eat the crap out of it. Oh. What's that? Guna daging tu. Satu bagi. Tak Oh, sikit. Ni Arif. Ambil. Before don't take. So that's like Nasu tak? apa tu? Wasabi. Mana dia? Sabar kado lah. Oh, apa tu? Sabar jangan kau wasabi. Sejak bila budak Mexico ada wasabi? Ya, bakal sedap ah. Kan? Steak. Exactly rasa ni. So this is steak. Nah, dia tak. Tak. Kau be the judge. Very big judge. Yeah. Bagi Kalau kau ambil stick tadi lah. Tebal kan? Chicken for you. Big sedap. Exactly. Oh, if I ever the right menu. 2 tier below kan. Kurang dia tak rasa. Enggak. Dah no, dia itu. Yes. That's why I ambil steak. Mana orangnya?
tak baik. Oh. Angkat jangan. Buat ada daging kau macam ni. So tak mau. Asal tak dapat? Kena dapat bahagian tu. Kalau daging kau bahagian tu Susah ke dapat? susah. Why? Kau tak dapat lagi. Dia hancur kan. Oh dia hancur kan? Mike nak call CFA ni. Malam kakak pukul 9. 244 244. Dah semua ni? Kau bayar. 60 berapa tadi? 60? 65. So mineral water. Asal tambah apa? RM4 ke berapa? 65 campur dengan tadi 11 campur 4.9. 4.90. 4.90. Lepas tu aku campur dengan tax dah campur 70 lah aku. Asal kau 70? Asal kau lagi tinggi dari aku? Aku kan ada mineral water. Oh kita kau solo tu yang Solo. Ya. okey. bila kata kau Sekejap. Lebih kau sama je aku separuh dengan ni. 70. Lepas tu kau lagi kurang ah? Dari aku. kurang sikit je. Kurang sikit. Apa aku buat je lah 30. Kau lupa Harry rich boy, meh. Rich boy. Pa level like you. Thank you Harry. Apa? Setiap aku makan ni. You are the bro. You are the bro. Everyday Friday. Esok kita sambung cuti balik Sabtu. Yeah, reverse back. Okey lah, betul lah. Sebab engkau 97 campur tax semua cukup lah. Betul eh? Ni sekejap. Dia nak tunjuk bukti. Alhamdulillah. Settle. No hutang.